Assalamualaikum warahmatullahi. Penyoal yang bertanya, sekarang ni kita banyak dengar orang dalam tidur mimpi bertemu Nabi, dan ada juga orang kafir melihat Nabi di waktu mengigau macam ustaz. Adakah asasnya? Baik. Boleh melihat Nabi di dalam tidur. Boleh melihat Nabi di dalam tidur, ataupun boleh bermimpi berjumpa Nabi di dalam tidur. Cuma persoalan yang berikutnya ialah apakah yang disangkakan Nabi yang dilihat di dalam tidur itu benar-benar Nabi ataupun tidak. Itu persoalan dia. Oleh kerana itu nampak Nabi di dalam tidur tidak boleh menambah syariat. Tetapi kalau mimpi melihat Nabi menambahkan keimanan, menjadi sebab seseorang kuat beragama, rajin bersemangat untuk menuntut ilmu, maka perkara itu insya-Allah bukti kepada ada kebaikan di dalam mimpi yang dia lihat. Itu isu dia. Kalau orang kafir, bagaimana mereka nak beri dapat panduan kebaikan sedangkan mereka itu kafir? Tapi apakah mustahil seorang kafir memimpi berjumpa Nabi? Tak mustahil. Kalau dia orang yang memang murni jiwa dia nak mencari kebenaran, lalu dia bermimpi berjumpa dengan Nabi, akhirnya mimpi dia itu mendorong kepada dia memeluk Islam, kemudian dia mengamalkan Islam dengan bersungguh, maka untuk kita nafikan dia memang melihat Nabi itu agak sukar. Kita kata wallahu alam, mudah-mudahan yang dilihat di dalam mimpi itu benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara orang Islam berfikir. Kerana orang yang bermimpi melihat Nabi tidak ada jaminan dia ahli syurga. Bagaimana dia ada kelebihan, tetapi benda yang berkait dengan kelebihan dan seumpamanya itu bukan perkara yang perlu kepada syarat-syarat yang lain. Orang Arab, berapa ramai orang Arab yang hidup di zaman Nabi, melihat Nabi dengan mata kepala mereka, tetapi mereka tidak beriman. Bahkan kesudahan mereka di dalam neraka, seperti Abu Talib, pak saudara Nabi, Abu Lahab, pak saudara Nabi juga. Semua itu melihat Nabi, ada hubungan darah dengan baginda, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi. Tidaklah dengan melihat Nabi hidup sezaman dengan baginda, ada hubungan keluarga dengan baginda, tidaklah memberi apa-apa kebaikan kepada mereka, melainkan keburukan semata-mata. Oleh kerana itu, jika orang yang hidup di zaman Nabi pun tidak ada jaminan kebaikan pada dia, melainkan jika dia mengikut sunnah Nabi dan beriman kepada Allah dan Rasul, baru ada jaminan kebaikan kepada dia. Maka apa nak riuhkan sangat dengan orang yang bermimpi melihat Nabi? Tak ada perkara. Maksudnya kalau betul dia melihat Nabi, ia satu kemuliaan. Tetapi siapa boleh beri jaminan yang seseorang itu mimpi dia menyangka dia melihat Nabi, yang dia lihat itu benar-benar Nabi? Ada orang kata kita kena baca sifat yang dilihat di dalam mimpi itu benar-benar memiliki ciri-ciri Nabi Muhammad. Itu dakwaan, pandangan, sebahagian pandangan begitu. Akan tetapi cuba kita baca Syama'il, kitab Syama'il, kita akan tengok sukar untuk kita kenal pasti sifat-sifat tersebut. Maksudnya sukar untuk kita letakkan kepastian. Semua orang kalau dia bermimpi, dia sangka yang dia lihat itu adalah Nabi, semua itu adalah dalam bentuk zan, sangkaan. Untuk letakkan secara kepastian tak pasti, wallahu alam, tidak diketahui. Mudah-mudahan betul jika dia orang saleh, dia itu sendiri mengharapkan mudah-mudahan apa yang dilihat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia memohon kepada Allah mimpi yang dia lihat Nabi itu memberi kebaikan kepada dia, dia tidak tertipu, dia tidak terpedaya, dan seumpamanya. Oleh kerana itu, dakwaan mimpi melihat Nabi ni bukan satu perkara yang nak jadi macam seolah-olah gempar satu dunia, satu negara. Bukan begitu. Kita kena beri panduan supaya tidak ada orang yang menggunakan dakwaan mimpi melihat Nabi untuk mendapatkan pengaruh dari orang-orang yang jahil. Itu ya betul. Itu betul.
Akan tetapi bukanlah satu perkara yang besar. Ia satu kemuliaan, betul, satu kemuliaan kepada sesiapa yang benar-benar beriman, beramal saleh, yang tidak terpedaya dengan mimpi dia. Itu betul. Yang penting ada orang hidup melihat Nabi secara nyata di zaman baginda hidup, melihat penurunan Al-Quran, dia tidak beriman. Oleh kerana itu yang keuntungan, kebaikan, kemuliaan bukan hanya semata-mata melihat Nabi, akan tetapi mesti syarat yang paling utama ialah beriman dan beriman kepada baginda Nabi dan mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam.